Apakah erti merdeka jika bukan tentang apa yang kita mampu nikmati setiap hari? Kita mungkin menganggapnya biasa, bangun pada pagi yang tenang, pergi ke sekolah, pergi bekerja, mencari rezeki dan pulang kepada keluarga. Semua itu adalah nikmat. Nikmat untuk belajar, nikmat untuk bekerja, nikmat untuk bermain, nikmat untuk bermimpi, dan yang paling indah, nikmat untuk hidup bersama tanpa rasa takut. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara hidup, tetapi di bumi ini kita berkongsi satu rumah, Malaysia. Mungkin kita tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka, dan kita tidak melalui jalan yang mereka lalui. Namun, hari ini kita menikmati hasil daripada pengorbanan itu. Sebuah negara yang merdeka, sebuah kehidupan yang lebih sejahtera. Merdeka bukan hanya tentang bendera yang berkibar, bukan hanya tentang laungan yang bergema. Merdeka adalah tentang peluang untuk kita membina kehidupan, untuk anak-anak kita mengejar impian. Tetapi kesejahteraan ini bukan untuk kita nikmati seorang diri. Ia untuk kita jaga, untuk kita hargai, dan untuk kita wariskan kepada generasi selepas kita. Inilah Malaysia yang kita cintai, bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana di sinilah kita belajar untuk hidup bersama. Aku kasih Malaysia, merdeka kerana kesejahteraan ini kita nikmati